Dengan bismillah, kita mulakan masak kita hari ini. Kari cair nelayang. Kita tumiskan dulu bawang merah, bawang putih, bawang besar sehingga naik bau. Kita tumis. Okey, selepas bawang naik wangi dalam masak, kita masukkan rempah kari dan kita tambahkan sedikit air agar ia tak melekat dan tidak hangit. Itu adalah tujuan utama kita. Okey, selepas kita kacau rata, kita biarkan seketika dia mendidih dan pecah minyak. Kita biarkan rempah kari ini mendidih. Okey, dan naik bau, kita tambahkan sedikit daun kari. Dan kita dah boleh nak masukkan ikan. Masukkan ikan. Saya menggunakan ikan selayang. Masukkan ikan, kita gaul hingga rata. Ikan dah masuk, kita bagi melekat dan kita tambahkan perisa, garam, gula dan ajinomoto. Okey, apabila masakan dah habis, nak masak kari dalam masak, ikan dalam masak, ini petua para nelayan pantai timur dengan memasukkan 2 biji bawang besar, katanya untuk memekatkan kuah. 2 biji bawang besar dipotong belah tengah. Okey. Akhirnya masak kari kita, alhamdulillah. Selamat menjamu selera dan selamat mencuba.